adanya ada Allah, wajib sedia adanya. Tulis pada kidam, yakni tentu dan mesti tidak ada permulaan baginya. Tentu dan mesti tidak ada permulaan baginya. Tu ni tentu dan mesti, tak ada umi, tak ada permulaan. Mai ni cut rem. จนการมีของพระองค์ทรงเดิมไม่มีจุดเริ่มของการมี tak sedia ada, tak ada umi bagi adanya. Kalau ada permulaan, berhajatlah pula kepada yang ada baru dia. Bila ada permulaan baru, bila baru berhajat kepada yang membaru. Tu tak lepas, tak lepas. Kalau lah baru, tak lepas. Apa kita ni? Kita ni baru, tapi tu tak lepas. Tu yang kidam, tapi tu yang lepas. Dua dah, kidam sedia. Dan bakaknya atau pada wujud, wajib bakaknya bakak Allah, kekal adanya ada Allah. Bakak ni kekal ada, dia kait dengan ada belaka. Kekal adanya ada Allah, tulis pada bakak, yakni tentu dan mesti tak berkesudahan adanya. Tentu dan mesti tak berkesudahan adanya. จำต้องไม่มีจุดจบของการมี tu maknanya baqa. Kalau ada hujung juga, boleh tak ada pula, berarti ada dia tu bukan wajib, ada dia tu haram. Bila haram pun serupa dengan kidam juga, sebab wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qat'an yastahilul kidamu. Je berekal kidam dengan baqa ni. Kalau lah mustahil ke baqa, mustahil ke kidam. Lagi akan datang. Supa dua ni berhajat kepada yang mengada juga, tak wajib al-wujud juga. Kekan Allah, kekan. Kalau dia tak kekan, dia berhajat.